Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih dekat korang yang sudi bersama-sama dengan aku Haris dalam The Rush Stop Sembang Jasran. So pada hari ni aku nak unboxing satu jam baru untuk menggantikan jam Garmin aku yang dah lama. Ini adalah jam Garmin yang aku pakai. Aku tak ingat waktu the earlier channel aku set up untuk The Rush. Dan ever since aku tak pernah tukar jam-jam lain dah lepas tu. So I think it's about time, sebab jam ni pun merupakan jam favourite aku, iaitu Garmin Instinct 1 Solar yang aku still guna sampai hari ini. Cuma dia dah mula ada tanda-tanda yang patut upgrade lah. Okay, so anyway, dibekalkan dengan AIA Vitality SN agent takaful dan juga merupakan seorang daripada subscriber AIA Vitality. Hari ini aku telah diberikan satu jam melalui device challenge. Artinya siapa-siapa yang nak memiliki Garmin, jam Garmin dengan harga yang lebih mampu milik, korang boleh subscribe to AIA Vitality dan korang akan dapat potongan diskaun dan juga ditambah dengan device cashback challenge. Artinya korang akan dipulangkan balik dengan duit RM1,040. So berbaloi tak berbaloi, pada aku berbaloi lah. Dan aku telah berjaya memiliki jam idaman aku. Okay, it's been a while aku guna jam ni. So it's about time untuk replace Instinct ni lah dengan jam baru dari Garmin. So jom kita tengok apa jam baru yang aku dapat dari AIA Vitality. Jom kita unboxing sama-sama. So hari ni video adalah tentang unboxing saja, dan aku akan beritahu later on tentang spek jam ni, sebab jam ni pun dah lebih kurang setahun di pasaran. So mungkin korang pun dah tahu dia punya spesifikasi untuk jam ni dan apa kelebihan yang boleh diberikan kepada pemakai-pemakai, sama ada kau runner ke, climber ke, ataupun seorang diver. Okay, let's go. So, inilah jam yang telah sampai ke rumah aku melalui pos laju hari ini, iaitu Garmin Fenix 8. Okay, dia ada. Okay, alhamdulillah telah sampai. Aku telah pun membuat pembelian ni menggunakan duit pelaburan emas aku ada sikit sebanyak, sebab baru-baru ni harga emas naik. So aku kata why not untuk spend sikit untuk gantikan jam Garmin aku yang telah lama, itu Garmin Instinct Solar 1. Sekarang dah Solar 3 dah. So tapi still bertahan lagi, alhamdulillah. So this one aku akan let go. Kalau siapa-siapa minat boleh PM aku dengan harga yang murah. So this is the new one, Garmin AMOLED Fenix 8 47mm. Okay, kalau kita buka kotak dia, so dia adalah dia punya spesifikasi dia yang aku rasa later on baru aku kongsikan dekat korang. Ya, ni dia. Itu dia Fenix 8 yang aku beli daripada apps AIA Vitality. Okay. So inilah dia. Okay, ini semua kopikan dia punya ini, letak ke tangan. Kadang saiz jam ni kena tengok tangan juga. Kalau tangan halus dia tak berapa sesuai. Okay, so inilah jam Fenix 8 di tangan aku. So macam inilah cara dia. So dia tak ada, dia nampak bulky lah sebab dia 47mm. So itu saja unboxing. Dalam ni tak ada apa. Dia ada dia punya, aku rasa ada charger dia kot. Ni satu charger Garmin yang selalu hilang.
Jangan hilangkan ni dan juga buku manual. Alright, kita ada diberikan beberapa template oleh AIA dalam ni, iaitu AIA Vitality Starter dan juga FAQ. Tu dia, macam mana nak set up Garmin dengan AIA Vitality lah. Okay, ini semua nak kena study dulu to make sure kita dapat the best daripada AIA Vitality Device Challenge. So aku nasihatkan korang untuk cuba AIA Vitality untuk mendapatkan Garmin punya kelebihan lah. Right? So guys, itu saja yang aku nak kongsikan dalam unboxing pada kali ini. Untuk Fenix ada dua jenis spek untuk jam ni. So yang aku beli hari ni adalah yang jenis 47mm. Dia ada dua, satu 43mm, satu yang 47mm. Nanti korang pun boleh check sendiri lah beza di antara yang 43 dengan 47mm adalah satu ada solar, satu tak ada solar. Okay, so kebetulan aku just nak promo sedikit tentang AIA Vitality ni, sebab this is the only way yang korang boleh dapat lagi murah daripada korang beli jam Garmin dekat luar sana. Okay, aku tahu mungkin ada banyak lagi pilihan jam-jam fitness tracker dekat luar sana, tapi aku beli Garmin ni sebab untuk nak dapat dia punya kelebihan AIA Vitality lah. So sebab tu siapa-siapa yang berminat untuk nak tahu lebih lanjut tentang AIA Vitality boleh PM aku, ataupun nanti aku akan ceritakan dengan lebih lanjut lah kalau korang berminat macam mana caranya untuk korang mempunyai jam Garmin melalui AIA Vitality. Okay, so itu saja yang aku nak sampaikan dalam episod pada kali ini. Alhamdulillah di atas jam yang telah sampai dengan selamat ke tangan aku, dan aku akan pastikan lepas ni kena ada lebih motivasi untuk berlari lah. Dah ada jam baru kan. So itu saja yang aku nak sampaikan dalam episod unboxing Garmin Fenix 8 pada episod pada kali ini. So cuba korang berikan sedikit pengalaman korang dengan jam yang telah korang ada, sekiranya korang memiliki jam yang sama. Dan itu saja untuk episod unboxing pada kali ini, jam raya. Sekian, korang tolong berikan aku like, subscribe dan tekan button loceng tu sebagai tanda korang menyokong The Rush Stop Sembang Just Run. Jumpa lagi dalam the next episode. Aku ingin mengucapkan juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin, dan jangan lupa puasa 6 boleh dibuat sekarang. Okay, jumpa lagi. Bye-bye.